Mustahil nak masuk bateri besar dekat phone lipat. Yelah, sebab nak kerja kenipisan kan. Tapi Honor Magic V5 nipis ada, ringan ada, bateri besar ada, charging laju pun ada. Habis tu, apa yang mustahil sangat tu? Mak aku cakap sebelum masuk rumah basuh kaki. Aku nak basuh phone sekali. Boleh tak? Kita tengok ada apa dalam kotak Honor Magic V5. Cara nak buka kotak dah berubah sikit. Cak. Premium betul lah. Kalau kau dah beli phone lipat, hati-hati angkat. Bahaya sebab skrin dia ada depan dan belakang. Nanti dulu, ada lagi benda dekat bawah ni. Dua kotak besar pula dah. Dekat sini ada satu SIM ejector dan bila korang buka kotak, apa yang ada dekat dalam? Ini yang paling penting. Casing Honor Magic V5. Warna dia macam ada dua ton. Ini terang, ini warna gelap. Dan yang ni paling best lah. Ring ni untuk korang stand nak layan movie. Okay, besi ring dia. Jangan risau. Lepas tu kita nak tengok bahagian dalam dia pula. Okay, dia ada macam segitiga-segitiga. Mungkin ni untuk menjaga body asal korang. Ini yang bahagian pelipatan dia. Kotak yang kedua pula. Ini korang tak payah buka sebab dia pakai slide saja. 1, 2, sap. Ada charger 3 pin charger. 3 pin charger. Berapa watt ni kita tengok? Ni 3 pin betul. Okay, 66 watt Honor Supercharge. Dan ada kabel dekat sini 1 meter ni. USB to C 1 meter. Barang yang paling penting dalam kotak tadi, Honor Magic V5. Piap dulu. Yang ni pun sama macam casing dia. Ada 2 ton. Bawah terang, atas gelap sikit. Mungkin ni satu design untuk 2025 ke. Okay. Body tepi dia ni memang nipis. Korang nampak Nipis. Sangat nipis untuk phone lipat lah. Okay. Lepas tu bahagian atas ni ada speaker. Satu speaker. Bahagian bawah ada speaker lagi. Ada charging type C. Lubang SIM card. Okay, bentuk kamera dia aku rasa sama macam Honor Magic V3 yang dahulu. Dan ini ini sama macam dekat casing dia tadi Dia macam ada segitiga-segitiga. Memang cantik benda ni. Aku scrolling skrin depan pun dah rasa premium. Apa agaknya perasaan bila kita buka? Okay, kita buka. Lagi premium lah babe. Nampak tu? Memang nipis. Okay, macam mana bagi nampak nipis lah? Daripada tepi sini nampak tak? Bila aku dah buka pun nipis. Bila dah tutup masih lagi nipis. Masih lagi nipis untuk phone lipat zaman sekarang ni. Kau cakap lah apa sekalipun, phone ni mahal. Jadi kita kena pakai casing yang dia dah bagi ni. Okay, nampak? Cantik kan? Yang belum pernah pakai phone lipat ataupun tengah pakai phone lipat, aku tahu korang takut satu benda. Buka, tutup. Okay, kita buat lagi. Buka, tutup. Buka dan tutup. Puas gila babe. Nampak tak? Dia duduk diam terbuka macam ni pun dah nampak premium teknologi dia. Bila aku sangkut dekat atas macam ni pun, dah macam memanjat nampaknya. Falsafah kehidupan, jangan bergantung dengan orang. Bergantung dekat batu macam ni, tak apa. Harga dengan spek lain, aku belum boleh ceritakan lagi. Kalau korang nak tengok, like, komen, share, repost. Kita sambung dekat video lagi satu. Baik beli Honor Magic V5 ataupun